Pemain sayap kebangsaan, Akhyar Rashid berada dalam radar pendatang baharu Liga Super, Brunei DPMM FC. Ini selepas kelab itu mengesahkan sedang mengadakan perbincangan dengan pemain sayap berusia 26 tahun itu. DPMM FC sedang mengadakan rundingan dengan pemain Terengganu FC, Akhyar Rashid. DPMM FC berharap dapat memuktamadkan perpindahan pemain kebangsaan Malaysia, Akhyar Rashid dari Terengganu FC, katanya dalam satu kenyataan. Sepanjang bersama PT, Akhyar telah merekodkan 37 penampilan, 10 gol dan 6 bantuan gol dalam semua kejohanan termasuk Shopee Cup. Sekiranya perbincangan kedua-dua pihak berjalan lancar, anak jati Jitra, Kedah itu akan menjadi pemain Malaysia kedua menyertai DPMM selepas Fairuz Zakaria. Selain Fairuz, kelab itu juga sudah memuktamadkan perpindahan penyerang Indonesia, Ramadan Sananta. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, Datuk Seri Johari Ben Ayub menjelaskan status calon pemain warisan Harimau Malaya, Rodi Argio Hogaldo. Skuad Harimau Malaya baru sahaja selesai mengharungi aksi pemanas badan berdepan Capir Verdir pada Khamis sebagai persiapan menghadapi Vietnam untuk perlawanan kelayakan Piala Asia. Dikala persiapan rancak dibuat, para peminat masih menanti kehadiran pemain warisan baharu Malaysia yang dikabarkan beraksi di Colombia ketika ini untuk Amerika de Chali, Rodrigo Hogaldo. Nama Hogaldo menjadi sebutan ramai apabila laporan media di Colombia mengatakan bahawa beliau layak wakili Harimau Malaya miliki susu garuh dari nenek belah ibu yang berdarah Malaysia. Lantaran itu, Datuk Seri Johari Ayub selaku Presiden FAM menjelaskan bahawa Rodi Argio Hogaldo masih belum dapat dipastikan kehadirannya pada aksi menentang Vietnam nanti. Pemilik kelab Johor Darul Tazim, JDT, DYAM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor menzahirkan ucapan tahniah buat Paris Saint-Germain, PSG, setelah dinobatkan selaku juara UEFA Champions League, UCL. Pada awal pagi Ahad, PSG mencatat sejarah baharu apabila muncul selaku juara UCL buat kali pertama sejak penubuhan kelab itu apabila menumpaskan kelab dari Itali, Inter Milan 5-0. Dua gol pemain muda PSG, Desire Du dan satu jaringan masing-masing oleh Vicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi dan Seni Mayolu memastikan malam gemilang buat anak didik Luis Enrique di Munich. Kejayaan yang dicapai oleh PSG ini juga menarik perhatian pemilik kelab JDT, DYAM Tunku Ismail yang merakamkan ucapan tahniah kepada pasukan gergasi Perancis tersebut. Malah, baginda turut berasa gembira menyaksikan kejayaan yang dilakar oleh pasukan PSG di bawah kepimpinan Nasser Al-Khelaifi selaku presiden dan berharap akan bertemu nanti.